Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kelas 3 Iltizam telah menyertai pertandingan miniature challenge bersempena Minggu Teknik dan Vokasional tahun 2025. Saya Putri Nur Humaira. Saya Putri Nur Kristina. Dan saya Alma Haifah. Projek ini kami dikehendaki menghasilkan sebuah miniature yang berdasarkan landscape Sekolah Menengah Kebangsaan Nilai Impian dan tarikh penghantarannya 11 hari bulan 8 2025. Antara peralatan yang kami gunakan ialah pisau, gunting, pembaris berskala dan pembaris besi dan juga bahan perekat. Selain itu kami juga menggunakan gam uhu, gam putih serbaguna dan spray berwarna kelabu dan cat akrilik berwarna kelabu dan putih. Kalau kita lihat pada miniature ini, pembinaan dan penghasilan kami menggunakan skala 1:300 dan kami juga mencuba membuat keseluruhan dan landscape sekolah menengah ini secara terperinci. Selama beberapa hari pendaftaran, kami membuat pemerhatian, perbincangan serta membeli barang peralatan dan bahan diperlukan. Alhamdulillah dalam 2 minggu, kami telah berjaya menyiapkan miniature ini. Bagi pokok palma, daunnya dibentuk dari kertas berwarna hijau dan batangnya pula dibentuk dari batang buluh dan dibalutkan dengan kertas berwarna coklat. Untuk pokok renek, kami menggunakan spine yang dihancurkan dan diwarnakan hijau menggunakan watercolor. Bahagian tanah lapang yang mempunyai rumput, kami menggunakan kertas A4 brown dan ditaburkan dengan lumut palsu yang dibeli di kedai bunga. Manakala bahagian bumbung pula, kami menggunakan kertas tebal berwarna kelabu dengan tekstur seperti bumbung berhalung. Bahagian pintu dan tingkap, kami gugel reka bentuk dan print serta tampal pada dinding setiap bangunan untuk menunjukkan bahawa setiap bangunan mempunyai pintu dan tingkap. Untuk jalan raya dan parking, kami menggunakan warna hitam asal mountain board yang digunakan untuk dijadikan sebagai tapak landscape. Garisan pada jalan raya dan parking, kami menggunakan pen berdakwat putih. Sekeliling kawasan sekolah, kami memasang pagar menggunakan fiberglass tape yang mempunyai corak dan tekstur seperti pagar. Untuk kawasan pandan sekolah, kami menggunakan kain fat bersaiz A4 sebanyak 4 helai yang berwarna hijau. Binaan bangunan, dewan dan kantin kami menggunakan PVC board, modeling board, mounting board dan kertas A4 berwarna. Untuk asas warna keseluruhan bangunan, kami menggunakan spray berwarna kelabu untuk mengikut warna asal bangunan sekolah. Untuk bahagian tapak keseluruhan, kami menggunakan mounting board sebanyak 2 keping yang dicantum dan dilapik bawahnya dengan menggunakan craft board bersaiz 3x3 meter. Untuk bahagian dataran pula, kami menampal image interlocking brick yang dicetak. Kesimpulannya, penghasilan miniature ini memberi satu pengalaman baharu dan di samping itu dapat membentuk kerjasama berpasukan bagi merealisasikan replika SMK Nilai Impian ini. Sekian, terima kasih.